Okay, Assalamualaikum geng. So kereta ni kereta Myvi 1.5 walk on dah. Kereta ni dah walk on. Cuma dia dah bosan dengan macam ni lah. Okay, so kereta ni sebelum ni ada dekat KK. Dia buat mari lah. Dia buat mari daripada KK masuk sini. Macam tu lah. So dia dah plan lama untuk nak bagi kereta ni lagi padu. Okay, sentuhan daripada turbo.com. Dia nak sentuhan daripada kita lah, daripada turbo.com. Okay, so yang ni dia kata dia nak kosong. Dia nak bagi kosong. Dia punya wire semua duduk kat bawah. Maknanya wireless lah. Color ni engine bay semua dia nak crystal white. Dia nak bersih. Okay, jadi terbukit ni kita akan buka. Terbukit ni kita akan buka. Siapa nak beli kita bukit ni boleh lah. DM Abang Turbo. Okay, yang ni KEY ni. Okay, so barang-barang yang dia nak pakai. So sebelum ni kita tengok macam ni lah. Barang-barang dia nak pakai. Okay, dah tengok video ni, jangan lupa dulu like, share, komen dulu. Komen. Lepas tu subscribe turbo.com. Okay. Okay, so dah ready. Kita tengok barang yang pakai. Okay, barang yang nak pakai ni. Ni owner ni, yang ni barang ni yang owner beli. Okay, barang ni daripada CNC Innovation lah. Ni. Okay, tu body set tak tu body standard. Dia color 2 tone color. Mungkin ni request daripada dia. Okay, kalau ada 2 color blue dengan ni white pun okay. Color gold pun okay untuk engine bay. Lepas tu bah cover kan. Mantap. Allahu Akbar. Berat gila. Bah cover dia. Macam ni lah. Masa ni penutup dia. Okey. Yang ni pun 2000 lebih. Yang ni pun rasa 1000 kot. Macam tu lah. Lepas tu dia punya ni lagi. Jom tengok. Lepas tu ni lagi. Dia nak pakai ni geng. Nanti kita racun dia masuk LSD. Lepas tu bateri. Bateri macam ni. Bracket bateri macam ni geng. Okay. Itulah barang-barang yang dia pakai. Nanti kita racun dia pakai final drive. Lepas tu kita racun dia pakai gear 1, 2, 3, 4. Barulah. Mantap geng. Okay. Okay, so yang ni kita tengok daripada sini. Kita tengok hasil dia macam mana. Kita tengok selepas ni apa jadi pada selepas ini. Okay, so kita akan tengok sampling horsepower yang ni. Okay. Okay geng, ni 1.5 dapat 130. Kita buat 3 kali sampling, 127, 130, 127. Dia punya power band dia sampai ujung lah. Okay, boost 0.5.
Okey, dia punya setup dia. Okey, dia punya setup dia pakai inilah. Dia pakai batu, dia tak pakai banana. Turbo TDO4, dia pakai turbo TDO4. Dan dia punya housing adalah housing YRV. Housing YRV turbo TDO4. Okey. So horsepower 130. Jadi lepas ni kita nak buat, kita buat custom banana, turbo lain, kita target dalam 250 horsepower. Jadi yang nak beli turbo kit ni, yang baru nak main boleh beli lah, sebab dia satu set ngam je. Yang ni pun spare tank pun pakai yang asal lagi, memang ngam. Okey. Lepas tu kita tengok yang ini, horsepower dia macam mana pula. Okey, selepas kita buat stage seterusnya. Okey, so yang belum lagi yang tengok video ni sampai akhir, terima kasih yang support, yang menonton, yang belum lagi subscribe channel turbo.com. Okey, so boleh subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum dan mantap Pak Abu.